membesar dalam sebuah keluarga bersama 4 orang adik-beradik. Siapa sangka, seorang anak kecil ini akhirnya akan mengabdikan sebahagian besar hidupnya untuk mendidik generasi demi generasi. Di sebalik seorang guru yang kita kenali di sekolah, ada seorang suami yang menjadi pasangan hidup. Bersama Puan Hasnita binti Ismail, mereka membina sebuah keluarga dan dikurniakan 3 orang cahaya mata. Tanggal 1 Januari 1990, satu tarikh yang mengubah perjalanan hidupnya. Bermulalah khidmat Cikgu Zamri dalam dunia pendidikan. Sekolah pertama menjadi medan baktinya, iaitu SK LKTP Jengka 13 Pahang. Sepanjang perjalanan perkhidmatannya, Cikgu Zamri bukan sekadar seorang pendidik. Beliau turut diberi kepercayaan untuk memikul amanah kepimpinan sebagai penolong kanan kokurikulum, penolong kanan hal ehwal murid dan penolong kanan pentadbiran. Setiap jawatan membawa amanah, setiap keputusan membawa tanggungjawab, dan setiap tanggungjawab dilaksanakan demi memastikan sekolah terus bergerak ke hadapan. Pengabdian yang panjang pastinya meninggalkan pencapaian. 2 kali menerima pengiktirafan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, APC 2004 dan APC 2021. Namun bagi seorang guru, anugerah paling bermakna bukanlah sekadar sijil atau pengiktirafan, tetapi apabila melihat anak murid yang pernah dididik berjaya menjadi insan yang berguna. Sarah, Cikgu Zamri. Semoga sihat selalu. Wait. Cikgu Zamri nak bersara lah. Selamat bersara Cikgu Zamri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara diucapkan kepada Cikgu Zamri bin Kasar, penolong dan pentadbiran SK Seri Gunung. Semoga Cikgu Zamri terus sukses selepas ini. Selamat bersara kepada Cikgu Zamri bin Kasar. Kami ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Zamri bin Kasar. Selamat bersara Cikgu. Dan pada tahun 2017, Cikgu Zamri tiba di SK Seri Gunung. Di sinilah satu lagi bab penting dalam perjalanan beliau bermula. Sebelum meninggalkan dunia perkhidmatan, setelah 36 tahun, 6 bulan dan 28 hari, tibalah masa untuk menutup sebuah lembaran. 29 Julai 2026, hari yang menandakan berakhirnya sebuah perjalanan perkhidmatan, tetapi bukan berakhirnya sebuah kehidupan. Selepas ini, tiada lagi loceng sekolah yang perlu dikejar. Tiada lagi mesyuarat yang menanti. Tiada lagi jadual waktu yang perlu difikirkan. Kini, tibalah masa untuk menikmati hari-hari bersama keluarga. Menikmati waktu yang dahulu mungkin tidak pernah cukup. Dan menikmati hasil daripada sebuah kehidupan yang telah lama dicurahkan untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat bersara buat Cikgu Zamri. Selamat datang ke dunia persaraan yang lebih tenang, damai, tanpa tekanan pekerjaan. Saya doakan semoga Cikgu Zamri sentiasa sihat dan berbahagia di samping keluarga tercinta. Saat perpisahan antara sesama insan, begitu cepat waktu berlalu, meninggalkan kisah pilu. Saya mengambil kesempatan pada pagi mengucapkan selamat bersara, selamat berehat kepada sahabat baik saya Cikgu Zamri. Semoga Cikgu Zamri dan keluarga dilindungi oleh Allah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Assalamualaikum kepada Cikgu Zamri. Saya ucapkan selamat bersara dan selamat berbahagia bersama keluarga tersayang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara Cikgu Zamri. Semoga berjaya berada dalam bimbingan Allah dan sihat selalu di samping keluarga. Selamat bersara Cikgu Zamri. Assalamualaikum Cikgu Zamri. Selamat bersara. Sedikit patut perpisahan atau cikgu. Ilmu ditabur penuh hikmah, mendidik insan dengan amanah. Jasa terpahat sepanjang zaman menjadi kenangan sepanjang kehidupan. Terima kasih cikgu, terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan. Selamat bersara buat Cikgu Zamri. Semoga Allah sentiasa merahmati dan memberkati kehidupan cikgu di dunia dan di akhirat. Bye. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan yang telah dicurahkan kepada SK Gunung sepanjang berada di sini, sepanjang jadi PK1. Semoga usaha dan yang dilakukan oleh Cikgu Zamri terhadap sekolah, sumbangan yang diberikan Cikgu Zamri kepada sekolah menjadi amal jariah yang berpanjangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Zamri. Saya ucapkan selamat bersara. Semoga sentiasa sihat, sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buat suamiku yang tercinta, Cikgu Zamri bin Kasa, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala tibalah hari yang cukup bermakna dalam hidup abang. Hari ini bukan sekadar menandakan berakhirnya perjalanan sebagai seorang pendidik, tetapi menjadi bukti kepada segala pengorbanan, kecekalan. Terima kasih kerana sentiasa menjadi suami yang penyayang, ayah yang bertanggungjawab dan insan yang tidak pernah mengenal erti putus asa. Walaupun tugas di sekolah sering menuntut masa dan perhatian, abang tetap berusaha memberikan yang terbaik kepada keluarga. Hari persaraan ini bukanlah nokta kepada perjuangan abang, sebaliknya permulaan kepada satu fasa kehidupan yang lebih tenang dan bermakna. Kini tibalah masanya untuk abang menikmati hasil titik peluh selama ini, meluangkan lebih banyak masa bersama keluarga, mengejar impian yang tertangguh dan mengisi hari-hari dengan kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa mengurniakan kesihatan yang baik, umur yang diberkati, rezeki yang berlimpah serta kebahagiaan yang berpanjangan buat abang. Semoga setiap ilmu yang telah abang sampaikan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya hingga ke akhir hayat. Tahniah atas persaraan abang. Jasamu dikenang, buktimu disanjung, kasihmu sentiasa di hati. Semoga setiap langkah selepas persaraan dipenuhi keberkatan, ketenangan dan kebahagiaan bersama insan-insan yang menyayangimu. Ditinggalkan sengsara, keraguan ini bukanlah padamu, perasaan hati masih rindu. Kekalutan ini hanyalah untukku tercari-cari bayanganmu. Tak sanggup aku kehilangan. Buat Cikgu Zamri bin Kasa, terima kasih kerana pernah menjadi sebahagian daripada perjalanan kami. Terima kasih atas ilmu. Terima kasih atas nasihat. Terima kasih atas kesabaran. Terima kasih atas segala pengorbanan.
Andai ada salah dan silap, sepanjang kita bersama, kami susun 10 jari memohon kemaafan. Dan segala jasa yang pernah cikgu curahkan akan kami simpan sebagai kenangan.